Okey, sana tu Singapura. Yang ini jambatan kereta api yang baru untuk ke Singapura. Betul-betul depan ni. Kat sini korang bawa RM30 seorang. Nasi mak lubah siap dengan lamb shank, ayam seekor, filet ikan siap dengan sup dengan kondimen sekali. Yang ni set untuk 4 orang. Yang ni RM20. Europe Indulgence set, dalam ni ada nasi dengan ayam paprika Hungary, sup onion dengan krim brulee. Yang ni RM20. Yang paling famous kat sini dia punya burger. Burger dengan dorang punya creamy tom yum pasta. Tom yum pasta. Air pula ini antara yang special dekat sini. Ni nama kedai dia Roots Rock Cafe. Dia betul-betul menghadap Singapura.